Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baiklah, hari ini kita kembali lagi bersama episod Pris, di mana episod yang ni saya akan menerangkan perbezaan antara vacuum pump yang sebenar dengan apa yang kami cipta ni. Okey, mari kita dengan vacuum pump dulu, boleh? Okey, di mana vacuum pump ni ini adalah alatan ataupun mesin lah untuk kita buat proses efisien ni. Macam saya cakap tadi, dekat pembuatan bot ada dua proses, iaitu hand humidity dengan proses efisien. Okey, di mana yang ni pula, ni projek kami. Okey, kami menggunakan kompresor untuk menggantikan vacuum pump ini dalam proses efisien. Lepas tu juga ciptaan kami ni adalah satu, orang kata, pack emergency lah, ataupun satu alatan yang kita boleh gunakan time kita kecemasan lah. Macam bot kita bocor, ataupun nak betulkan cover set motor kan, dah nak motor suka betulkan cover set, boleh pakai fiber, boleh pakai mesh efficient, senang dan mudah. Okay, okay, macam proses efficient ni Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama projek Pris. Okey, macam korang nampak, tadi ada yang tengah wax tool. Kita akan teruskan dengan lapisan seterusnya. Let's go. Okey, baiklah. Hari ni kita meneruskan lagi dengan kita punya inovasi untuk menghidupkan kompresor, ataupun nama lain dia Recycle Portable Diffusion System. Okey, selepas kami membaiki kompresor, kami akan meneruskan lagi dengan membuat rangka untuk meletakkan kompresor di dalam produk tersebut. Okey, selepas proses membuat rangka, kami meneruskan dengan proses membuat cover ataupun penutup untuk menutup rangka.